Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ni kami sedang berada di dalam kereta air. Sebab kereta kami sedang berada di dalam bengkel. Kami akan menuju ke IDCC Shah Alam, akan menghadiri majlis Grand Ihtifal Muhammad. Lebih kurang combo Muhammad lah. Jadi nanti kita akan tengoklah macam mana majlis Grand Ihtifal Al-Kausar di Bukit ni. Bye. Video 1, 2, 3. Aku cakap dah. Okey, kita dah sampai di IDCC untuk Grand Ihtifal Muhammad. Jadi Muhammad diwajibkan untuk pakai baju putih beserta seluar dan juga Abdullah pun pakai juga. Walaupun dia bukan pelajar Al-Kausar, tapi kita beli. Hai. Kat mana nak lift? Lift. No, Mat. Kita dah hantar Muhammad masuk dewan dia sendiri. Dia ada bilik dia sendiri untuk kumpul. Nangis sikit lah. Director Al-Kausar Kids, yang berbahagia Batin Dr. Nawafallah bin Haji Anas, Ketua Basri, dan juga Director Al-Kausar Kids, yang bersama Hanis Bakina bin Muhammad Zahid bin Kasar bin Asaro, yang bersama Badan bin Yusuf bin Kasar kami diberi oleh Sir Muhammad Hamdi bin Jam. Terus berada dalam Dewan Convocation. Dewan ni besar, alhamdulillah, grand. Atau namanya Grand Ihtifal, memang grand.
bersama dengan anak kita daripada AKI Sialam yang berusia 1 hingga 3 tahun. Mamak lapar tadi. Mamak lapar. Mamak buat persembahan kan tadi. Sini. Mama pegang ni. Pegang. Cakap Muhammad dah habis belajar cakap. Mana belajar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bye. Bye. Okey, dah selesai convocation, menghadiri convocation Muhammad. Jadi itu saja pada kali ini. Bye Muhammad, bye. Bye, jumpa lagi pada video akan datang. Bye. Abdullah, bye. Tu, bye dulu, bye. Bye.